بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasa tata bahasa kenali perkataan fahami Al-Quran sesi ke-195. Dalam sesi ini kita akan menyambung lagi praktikal ke atas surah Al-Ma'idah dari ayat 45 hingga ke 49. Dalam sesi lalu kita telah melihat beberapa lagi pengajaran yang Allah tunjukkan dari kisah-kisah orang munafik dan Yahudi yang enggan menerima ajaran Rasulullah. Orang-orang munafik bermuka-muka suka berkata dengan mulut perkataan yang tidak sama dengan apa yang ada dalam hati mereka. Mereka suka membuat pembohongan. Orang Yahudi pula berhati keras kerana Allah telah menutupnya akibat perangai mereka yang teruk. Allah tidak ingin bersihkan hati mereka dengan hidayah. Mereka memilih sesat. Jadi Allah biarkan mereka tenggelam dalam kesesatan. Na'udzubillah min zalik. Allah telah menurunkan kitab Taurat kepada kaum Yahudi. Sebuah kitab yang mengandungi petunjuk dan cahaya. Bermakna lengkap untuk berhukum dan telah digunakan oleh Nabi-Nabi, para ulama Yahudi dan para pendeta Yahudi untuk menetapkan hukum. Tapi ada antara mereka datang kepada Rasulullah untuk berhukum. Tapi sebenarnya mereka tidak ikhlas. Bukan nak mencari kebenaran tapi ada muslihat iaitu untuk mendapat hukuman yang lebih ringan dari dalam kitab mereka sendiri. Allah memberi pilihan kepada Rasulullah sama ada untuk melayan atau menolak permintaan mereka. Namun jika Rasulullah memilih untuk menjalankan hukum, Allah perintah supaya menjalankannya dengan adil. Jadi sifat adil adalah dituntut walaupun ke atas musuh atau orang yang tidak sealiran dengan kita. Allah perintah jangan takut kepada manusia tetapi takut kepada Allah. Juga Allah melarang menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan dunia. Sesiapa yang tidak menjalankan hukum yang telah ditetapkan dalam kitab-kitab Allah, mereka adalah kafir. Na'udzubillahi min zalik. Mari kita lihat apa lagi pesanan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-45. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni was sinna bis sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Ayat ini mempunyai 51 perkataan. Itu wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bi an-nafsi wa al-aina bi al-aini wa al-anfa bi al-anfi wa al-uzuna bi al-uzuni wa as-sinna bi al-sinni wa al-juruha qisasun fa man tasaddaqa bihi fa huwa kafaratun lahu wa man lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika hum az-zalimun. Wah, ini adalah pun ataf makna dan. Kata benar kami tetapkan itu tetapkan hukum. Ini fi'il madhi mabni dan tempat fa'il damir muttasil mabni dengan nun alif atas sukun. Tak adanya nahnu fi marrafi'. Dia maktuf lah sebab ataf kan. Jadi maktuf alai dia adalah pada ayat yang ke sebelum ni ayat 44 iaitu wa man lam yahkum bima anzalallah kan. Sesiapa yang tidak memutuskan sesuatu hukum dengan apa yang diturunkan Allah. Jadi ayat ini sebenarnya adalah masih lanjutan penerangan peraturan mengenai penghakiman, menetapkan hukum ni. Dan alaihim atas mereka, iaitu ke atas apa tu orang-orang Yahudi ni, merujuk pada mereka ni. Fiha dalamnya, ini adalah dalamnya ni merujuk kepada Taurat. Jadi adalah itu mengenai hukum-hukum apa tu ke atas orang Yahudi yang terkandung dalam kitab Taurat. Anna, bahawa ini harfun nasi dan taukid dan dia juga adalah masdariyah di sini. Jadi ada masdariyah, kita ada masdar muawwal ni iaitu dan dia juga berfungsi sebagai maf'ulun bih di sini.
An-nafsa, nyawa, atau nyawa ni adalah isim makrifah samsiah mansub. Dia isim anna lah, sebab kita ada anna nawasih di sini kan. Jadi bahawa nyawa dibalas bi dengan an-nafsi, dengan nyawa. Ini apa tu, bi ni adalah hujah dan juga an-nafsi isim makrifah samsiah majrur. Dia merupakan khabar anna kepada isim anna ni. Dan wa ni adalah pun ataf, makna dan, al-aina mata dibalas. Ini isim makrifah kamariyah mansub. Dan bi apa tu harfu ja, al-aini apa tu adalah isim makrifah kamariyah majrur. Jadi ja majrur dia merupakan maktuf sebab kita ada ataf sini. Maktuf alai dia ni lah bin nafsi ni kan. Ni bil aini. Jadi bahawa nyawa dibalas dengan nyawa dan mata dibalas dengan mata. Jadi ayat ini adalah perincian mengenai hukum kisas, iaitu jika seorang membunuh, hukumnya ia akan dibunuh. Jika mata yang dicederakan, balasannya mata pencedera pula dicederakan. Jadi balasan hukum kisas adalah setara dengan jenayah yang dilakukan. Jadi ini adalah lanjutan daripada ayat yang dalam surah Al-Baqarah dulu mengenai ayat kisas kan. So ini adalah lagi lebih detail lagi kita lihat di sini. Wa ni harfun ataf, makna dan, al-anfa hidung. Apa tu ni isim makrifah kamariyah mansub, bi dengan harfu jar. Bil anfi adalah jawab majrur. Dia juga maktuf sebab ataf kan. Jadi maktuf alai dia tadi kita ada bin nafsi lah. Bin nafsi tadi dengan nyawa kan. Ni bil anfi hidung, dengan hidung. Wa ni harfun ataf satu lagi, dan al-uzuna telinga. Ni isim makrifah kamariyah mansub. Dan bil uzuni, ni adalah jawab majrur dan juga maktuf sebab ataf ni juga. Jadi maktuf alai dia juga adalah bin nafsi tadi, iaitu dengan nyawa kan. Jadi dan hidung dibalas dengan hidung, dan telinga dibalas dengan telinga. Jadi kalau hidung yang cedera, jadi hidung orang yang menyebabkan kecederaan tu dibalas hidung orang tu juga akan dicederakan. Begitu juga dengan telinga. Kalau telinga terputus, jadi pencedera punya telinga juga akan diputuskan ya. Wa ni pun ataf, makna dan. Al-sinna, ni gigi. Ni isim makrifah samsiah mansub. Bisinni, ni jawab majrur, dia maktuf lah sebab ataf kan. Jadi maktuf alai je juga adalah sama bin nafsi tadi ni. Dan gigi dibalas dengan gigi. Dan wa ni dan harfun ataf. Dan al-juruha, luka. Ni adalah isim makrifah kamariyah mansub. Dia maktuf sebab apa tu kita lihat dia punya maktuf alai dia adalah an-nafsa tadi kan. Apa tu jiwa, nyawa jadi di sini dan luka dibalas kisasun dengan kisas. Jadi isim apa tu nakirah marfu' lah di sini. Jadi ini adalah merupakan juga maktuf. Jadi maktuf alai dia tu adalah bin nafsi tadi ni. Iaitu dengan nyawa kan. Jadi di sini dan luka dibalas dengan kisas, iaitu kisas kalau misalnya dilukai tempat yang sama. Kisas kalau misalnya kalau apa tu luka di tangan juga, jadi akan dilukakan di tangan pencedera tu. Orang yang membuat jenayah kan. Jadi balasan adalah sama dengan kejahatan yang dilakukan. Jadi ini adalah hukum Allah yang Allah tetapkan. Fa ni harful istinaf, makna maka, man sesiapa yang, ni isim syarat dan mubtada di sini. Tasaddaqa, bersedekah atau memaafkan. Ini adalah fi'il madhi mabni dan tempat fa'il damir mustatir tak adanya huwa. Dia merupakan fi'il syarat sebab kita ada isim syarat di sini ya. And then bihi ni jawab majrul, and then tasaddaqa bihi ni adalah khabar kepada mubtada man ni. Maka sesiapa yang bersedekah atau memaafkan padanya, iaitu pada kisas tu ya. Jadi maknanya dia apa tu tidak hendak ada balasan ya. Jadi kita lihat apa fa, maka murabita dan jawab syarat, dan huwa ya, dan damir huwa atau dan dia merupakan mubtada, khabar dia kepada ni kafaratun. Ia menjadi tebusan. Ni adalah isim nakirah marfu' tadi kan. Dan lepas tu huwa kafaratun, ni ayat fi'liyah ni, ayat ismiyah, dia merupakan jawab syarat kepada ayat syarat ni tadi. Maka sesiapa yang memaafkan tadi kan padanya atau kisah tadi, maka ia menjadi tebusan. Jadi apa maknanya ni, apa memaaf bersedekah ni, tasaddaqa kan, bersedekah ni, itu apa tu dia memaafkan orang yang memiliki hak menuntut hukum kisas ni, memaafkan. Dan bila dia maafkan, dia menjadi sedekah, iaitu apa tu mendapat penghapusan dosa dari Allah. Ni ia menjadi tebusan ni ya.
Jadi sebenarnya kalau orang yang cedera atau yang terkena kejahatan yang dilakukan atau jenayah yang dilakukan, ya. Jadi kalau dia memaafkan, jadi itu adalah baik sebenarnya, sebab dia menjadi sedekah dan boleh dia berpeluang menembus dosanya dengan Allah. Dan selain daripada itu, dia juga akan memberi peluang kepada orang yang membuat kejahatan tu untuk insaf dan memperbaiki diri dengan berperangai baik, ya. Jadi win-win lah ni, ya. Jadi Allah memberi peluang pilihan kepada orang yang memiliki hak menuntut hukum qisas untuk memaafkan, ya. Lahu ni jawab majrul baginya, wa ni dan harfun ataf, man sesiapa yang ni isim syarat dan mubtada ala di sini. Lam yakum ni dia menjadi khabar iaitu terdiri daripada harfun nafi dan jazam dan fi'il mudhari' majzum, dan dalam tempat fa'il damir mustatir tak adanya huwa di sini. Dan dia juga sebagai fi'il syarat sebab kita ada syarat ni. Dia khabar kepada mubtada ni kan. Sesiapa yang tidak memutuskan sesuatu hukum. Malam yahkum ni adalah matuf juga sebab ataf ni. Jadi matuf alai dia man tasaddaqa lah tadi, sesiapa yang bersedekah atau membayar tebusan, ya. Jadi baginya dan sesiapa yang tidak memutuskan sesuatu hukum. Jadi orang yang tidak menetapkan hukum ikut apa yang ditetapkan Allah. Jadi kita lihat apa kata Allah ni. Bima ni jawab majrur dengan apa yang, anzala telah diturunkan, ni fi'il madhi mabni untuk huwa, dan Allahu isim marfa samsiah marfu, dia merupakan fa'il yang dizahirkan daripada perkataan anzala ni. Allah telah turunkan, fa ni maka harfun rabita dan jawab syarat, and then ulaika mereka itulah, ni isim isyarah hum, dia mubtada di sini, dan di sini kita lihat hum, satu lagi mubtada damir hum, dan dia punya khabar adalah az-zalimuna ni, iaitu isim al-faqamariyah marfu jamak muzakkar salim. And then ayat ismiyah ni, mubtada dan khabar ni, iaitu humuz zalimuna ni merupakan khabar kepada mubtada ulaika ni. Ulaika humuz zalimun ni pula adalah jawab syarat kepada ayat syarat kita ada ni. Wa man lam yahkum bima anzalallah, iaitu siapa yang tidak memutuskan sesuatu hukum dengan apa yang diturunkan Allah. Jawabnya mereka orang-orang yang zalim. Na'udzubillah min zalik. Jadi di sini dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka orang-orang yang zalim. Jadi ini adalah penjelasan orang yang tidak menetapkan hukum mengikut apa yang ditetapkan Allah adalah orang yang zalim, ya. Ini adalah kalau kita lihat zalim kerana apabila balasan kisas tidak dijalankan, orang yang sepatutnya mendapat hak untuk balas balik tidak mendapat hak itu. Ini bermakna orang yang telah teraniaya atau keluarga yang mempunyai hak telah dizalimi. Dalam ayat sebelum ni, apabila hukum kisas tidak dijalankan ke atas pembunuh atau penzina, orang yang tidak menjalankan dikatakan mereka adalah kafir. Masa ayat dalam sesi lalu kan. Jadi kalau kita lihat kerana di sana orang yang enggan mendapat hukuman tersebut kerana dia menentang, ya. Jadi dia cuba menipu Rasulullah untuk mendapat hukuman yang lebih ringan. Jadi di situ sebab dia dikatakan dia adalah kafir, ya. Jadi di situ sebenarnya penentuan tu adalah lebih berat kerana balasan orang kafir adalah masuk neraka dan ia kekal di dalamnya. Na'udzubillah min zalik, ya. Ayat ke-46, wa kafaina ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahu al-injila fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Ayat ini mempunyai 41 perkataan, iaitu wa kafaina ala atharihim bi Isa ibni Maryam musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurat wa atainahu al-injila fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurati wa hudan wa mau'izatan li al-muttaqina.
Wa ni adalah harful istinaf, mana dan. Qafaina, kami telah meneruskan. Fi'il madhi mabni dalam tapak fa'il dan mim tasir dengan nun alif atas sukun tak adanya nahnu fi mali raf'in. Dan kami telah meneruskan ala atas harful jar, asari jejak isim majrul, dan asarihim jejak mereka. Ini isim majrul dan juga damir hum jadi mudhaf ilaih di sini. Bini dengan harfu jar, dan Isa mengutus Isa lah ya. Isim majrul dengan fathah, nama Isa ni adalah mamnu nasarah. Dan kami telah meneruskan atas jejak mereka dengan mengutus Isa. Jadi kita lihat apa maksud jejak ini. Ayat ini menjelaskan nabi seterusnya yang diutuskan kepada Bani Israel adalah Nabi Isa. Baginda merupakan salah satu dari nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel untuk meneruskan syariat Allah sebagaimana yang dilaksanakan nabi-nabi sebelumnya. Kerana Nabi Isa ni datang berturutan dengan nabi-nabi yang lain. Sebab masa hayat baginda, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya juga masih hidup lagi. Jadi pengutusan baginda tu tidak seperti Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad diturunkan lama selepas Nabi Isa tiada kan. Jadi dalam 600 tahun. Jadi Nabi Isa masa dia diutuskan, ada nabi-nabi lain juga seangkatan dengannya, terutamanya Nabi Yahya. Memang umur dekat-dekat nak sama ya. Ibni, putra ni isim majrul, dia merupakan badal, iaitu badal kepada Isa tadilah. Nabi Isa tadi kan, putra Maryam, mak dia lah kan, isim majrul dengan fathah, mamnu nasaraf, dia merupakan ibni Maryam. Jadi dua isim gandingan jadi mudhaf ilaih di sini. Putra Maryam ya. So kalau kita lihat kebanyakan ataupun hampir ke semua apabila Allah menyebut Nabi Isa alaihi salam, selalu Allah akan sebut Isa bin Maryam. Dia binkan mak dia ya. Ini adalah memang tak, kalau seperti nabi-nabi lain kan mana ada nama bin kan, tak ada. Kecuali Nabi Isa ni kerana orang Kristian menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan. Jadi di sini Allah menegaskan Nabi Isa adalah ibni Maryam, anak atau putera Sayyidatina Maryam ya. Dan dia adalah seorang manusia dan bukan anak Tuhan atau bukan Tuhan ya. Jadi itu kita lihat kalau kita baca memang Isa bin Maryam ya. Dan musaddiqan ni adalah yang membenarkan. Isim nakal mansub dia merupakan hal, iaitu menerangkan keadaan Isa tadi. Nabi Isa ni itu dia adalah membenarkan masa dia diturunkan tu dan lima ni jar majrur terhadap apa yang baina di antara zaraf makan, baina yadai di antara kedua tangan, zaraf makan, dua zaraf makan bergandingan jadi mudhaf ilaih di sini. Dan yadaihi kedua tangannya ni zaraf makan dengan damir huwa jadi mudhaf ilaih di sini. Putra Maryam yang membenarkan terhadap apa yang di antara kedua tangan, yang bermakna kedua tangannya tu adalah yang terdahulu atau yang datang sebelum awal lah kan, sebab tangan kan duduk depan kan. Jadi yang terdahulu maksudnya di sini. Min daripada ni harfu jar, and then at-Taurat. Min at-Taurat lah, kitab Taurat ni isim ma'rifah samsiah majrur. Daripada Taurat. Ni juga minat Taurat ni adalah hal kena menerangkan mengenai ma tadi tu. Apa yang tadi, apa yang di antara yang sebelum tu tadilah dengan daripada Taurat. Jadi Nabi Isa datang untuk membenarkan semua kitab-kitab yang datang sebelum. Wa ni adalah pun atah makna dan. Ataina kami memberikan kepada hu-nya. Ini ataina ni adalah fi'il madhi mabni dan tapak fa'il dan mim tasdil dengan nun alif atas sukun, tak adanya nahnu fi madrafa'in. Dia merupakan maktuf sebab lepas ataf kan. Jadi maktuf alai dia kafaina lah tadi. Satu adalah fi'il madhi juga. Ini sini ataina, kafaina, ataina kan dua-dua fi'il. And then hu ni tadi damir huwa maf'ulun bi, and then al-injila, injil. Ini isim ma'rifah kamaria mansub, maf'ulun bi sani. Jadi di sini dan kami memberikan kepadanya Injil. Jadi di sini kita lihat Allah kata Nabi Isa tadi telah membenarkan kitab Taurat daripada Taurat ni kan.
Ini merupakan penegasan Allah bahawa Taurat itu benar. Kerana seperti yang telah kita baca, ada orang Yahudi yang mendustakan kitab Taurat kan. Mereka mengubah dan meminda-minda dan juga mentafsirkan berbeza daripada apa yang dimaksudkan Allah. Lepas tu kita lihat baginda ni, Nabi Isa telah diberi kitab Injil ya. Fihi ni adalah jar majrur, di dalamnya hudan terdapat petunjuk. Ni isim nakirah marfu' dengan damah muqaddarah, dia alam tadak muahhar di sini ya. And then fihi hudan ni adalah hal, iaitu menerangkan mengenai keadaan kitab Injil tadi ni ya. Di dalamnya petunjuk ni ya. Di dalamnya itu dalam kitab Injil itu terdapat petunjuk. Wa ni pun ataf makna dan, nurun cahaya, isim nakirah marfu' dia merupakan maktuf sebab ataf kan. Jadi maktuf alai dia adalah hudan lah. Ya, kalau kita lihat dia sebab hudan ni adalah isim nakirah marfu' kerana ni adalah nurun adalah isim nakirah marfu'. Jadi dia dan juga dia adalah sebagai mubtada muahhar ni ya. Jadi di sini di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan wa ni adalah pun ataf. Jadi di sini kitab Injil juga disebut sebuah kitab yang mengandungi petunjuk dan cahaya seperti disebut mengenai kitab Taurat kan. Sebab dalam sesi lalu kita dah baca Allah kata dalam kitab Taurat tu terdapat hudan dan cahaya juga. Dapat petunjuk dan juga cahaya ya. Jadi sama kedua-dua kitab ini. Itu Allah menyatakan mengenai kemuliaan kedua-dua kitab ini, keagungan dan kemuliaan dan keagungannya ya. Jadi kalau kita lihat apa maksud cahaya ni ya. Di sini cahaya ni ada yang berpendapat adalah cahaya akidah yang benar. Untuk menampakkan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Yang halal itu halal dan yang haram itu haram. Cahaya akidah ini akan memadu manusia kepada jalan ke syurga. Jadi kita kalau ada ada petunjuk dan juga ada cahaya ya. Jadi mudah untuk mendapat atau untuk pergi ke tempat yang dituju. Musaddikan yang membenarkan. Ini adalah isim nakirah mansub. Dia maktuf sebab ataf tadi kan. Maktuf alai dia adalah fihi hudan lah tadi. Di dalamnya petunjuk. Ini yang membenarkan lima terhadap apa yang jar majrur ni. Baina di antara zaraf makan dan baina yadai di antara kedua tangan. And then zaraf dengan isim majrur. Jadi ini adalah mudhaf ilaih di sini. Dan hi ni adalah damir huwa. Jadi isim dengan damir jadi satu set lagi mudhaf ilaih ya. Dan min daripada hafuja dan at-taurati. Taurat ni isim ma'rifah samsiah majrur lah. Yang membenarkan terhadap apa yang di antara kedua tangan yang terdahulu atau sebelumnya daripada Taurat. Jadi di sini Allah kata kitab Injil ni membenarkan apa yang diturunkan diturunkan kitab-kitab sebelumnya. Itu kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa AS. Tadi disebut Nabi Isa yang membenarkan kitab Taurat. Jadi di sini Allah sebut lagi, emphasize kitab Injil ni juga membenarkan kitab Taurat. Jadi kitab Taurat tu memang yang asli yang diturunkan kepada Nabi Musa itu adalah mengandungi kebenaran ya. Wa ni harfun ataf makna dan. Hudan isim nakirah mansub dia maktuf lah sebab lepas ataf kan. Dan menjadi petunjuk. Dan wa ni adalah satu lagi harfun ataf makna dan mau'izatan menjadi pengajaran. Ni isim nakirah mansub dia juga adalah maktuf sebab lepas ataf. Jadi maktuf alai dia juga adalah musaddiqan ya. Jadi hudan dan mau'izatan ni dua-duanya mempunyai maktuf alai sebagai musaddiqan ni yang membenarkan. Jadi dan menjadi petunjuk dan menjadi pengajaran li harfuja bagi al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Isim ma'rifah kamariyah majrur jamak muzakkar salim. Jadi di sini dan menjadi petunjuk dan menjadi pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah kata Injil ni, kitab Injil tu menjadi petunjuk dan kerana dia mempunyai dalamnya terkandung peraturan dan hukum Allah kan yang mengatur kehidupan ke arah mencapai tujuan hidup iaitu untuk mendapatkan redha Allah. Jadi dia menjadi petunjuk. Dan kalau kita lihat dia menjadi pengajaran mau'izatan ni. Kerana mau'izatan ni kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir perkataan ni maknanya luas. Iaitu dia mengandungi nasihat, peringatan, sentuhan hati dan jiwa.
Dan orang yang membuat maksiat akan berhenti dan berpindah melakukan ketaatan kalau mendapat mau'izatan ni, pengajaran kalau ada mau'izatan ni ya. Jadi dia sangatlah mustahak sebenarnya. Tetapi petunjuk dan pengajaran ni Allah sebut hanya menjadi bagi orang yang bertakwa. Jadi hanya orang yang bertakwa saja yang akan peringatan ni dan juga pengajaran ni berguna kepadanya ya. Ayat ke-47, wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. So ayat ini mempunyai 23 perkataan iaitu wa dan lam, ada lam amar ni, yahkum dan ahlu al-injili bima anzala Allahu fihi wa man lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika hum al-fasiqun. Wa ni adalah pun atah makna dan. Lam amal ni hendaklah. Ni harfun lam amal kan. Dan yahkum memutuskan sesuatu hukum ni adalah fi'il mudhari' majzum dalam tempat fa'il damir mustatir tak adanya huwa. Dan ahlu pengikut ni adalah isim marfu', dia bukan fa'il yang dizahirkan daripada perkataan yahkum ni. Dan dan hendaklah memutuskan sesuatu hukum. Dan ahlul injil ni, pengikut injil ni adalah isim ma'rifah kamariyah majrul, dan dia merupakan isim dengan dua isim gandingan, dia adalah mudhaf ilaih di sini. Dan yahkum ahlul injil ni adalah maktuf sebab ma'taf ni kan, dan hendaklah memutuskan suatu hukum ni. Maktuf alaih dia tadi kita ada atainahu tadi dalam ayat sebelum ni, ayat 46 kan. Kami memberikan kepadanya Injil tadi kan. Di sini hendaklah memutuskan hukum pengikut Injil. Ni isim makrifah kamariyah majrur. Bima ni adalah jawab majrur dengan apa yang anzala telah diturunkan. Ni fi'il madhi mabni untuk huwa. Allahu Allah lah. Ni isim makrifah sampai manfu', dia merupakan fa'il yang dizahirkan daripada perkataan anzala ni. Dan hendaklah memutuskan sesuatu hukum pengikut Injil dengan apa yang telah diturunkan Allah. Jadi kita lihat Allah memerintah ahli Injil. Allah sebut pengikut-pengikut Injil ni sebagai ahlul Injil. Supaya menetapkan hukum mengikut Injil. Hari sebelum ni kita lihat Allah menyuruh orang-orang Yahudi menetapkan hukum mengikut kitab Taurat. Jadi bila kitab Injil ni ada, jadi Allah kata pengikut-pengikut Injil kena tetapkan hukum mengikut kitab Injil yang telah diturunkan Allah ya. Fihi ni jawab majrur di dalamnya. Wa ni adalah pun istinaf makna dan man ni adalah sesiapa yang isim syarat dia mubtada' ni. Lam tidak harfun nafi dan jazam, yahkum memutuskan sesuatu hukum. Fi'il mudhari' majzum sebab fa'il dan bil mustatir tak adanya huwa. Dan lam yahkum ni adalah kabar kepada mubtada' ni, sesiapa yang tidak memutuskan hukum. Dan lam yahkum juga adalah fi'il syarat sebab kita ada fi'il isim syarat di sini kan. Dan bima ni jawab majrur di dalamnya, dan sesiapa yang tidak memutuskan suatu hukum dengan apa yang jadi Allah memberi amaran di sini. Orang yang tidak menetapkan hukum mengikut apa yang ditetapkan dalam Injil ni, kita tengok apa jadi. Anzala yang diturunkan ya, fi'il madhi mabni huwa, and then Allah lah, and then isim ma'rifah samsiyah marfu', dia merupakan fa'il yang dizahirkan daripada fi'il madhi anzala ni, Allah turunkan. Fa'ani maka harfun rabitah dan jawab syarat, ulaika mereka itulah isim syarat isyarah hum, dia mubtada' di sini, and then hum ni adalah satu lagi mubtada' itu dia damir hum di sini. Al-fasikuna isim ma'rifah kamariyah marfu', dia jamak muzakkar salim, dia merupakan kabar kepada mubtada' ni, hum ni. Humul fasikun ni adalah ayat ismiyah, merupakan kabar kepada mubtada' ulaika. Dan ulaika humul fasikun ni adalah jawab syarat, iaitu mereka itulah mereka orang-orang yang fasik. Dan jawab syarat kepada ayat syarat kita tadi ni. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang tidak memutuskan suatu hukum dengan apa yang diturunkan Allah, jadi mereka itulah mereka orang-orang yang fasik. Jadi ini adalah penjelasan orang yang tidak menetapkan hukum, ini adalah orang yang fasik. Kita dah di sini disebut fasik. Itu fasik ni maknanya orang yang keluar dari ketaatan. Kerana apabila tidak menjalankan hukum agama bermakna ia tidak taat. Jadi kita lihat Allah menyebut orang yang tidak berhukum mengikut apa yang telah diturunkan adalah kafir, zalim dan fasik. Jadi kita lihat 3 ayat kan. Sebelum ni 2, iaitu yang kafir, yang zalim, dan di sini fasik.
Kafir apabila hukum kisas tidak dijalankan ke atas pembunuh atau pezina kerana orang-orang ini menentang hukum Allah. Jadi mereka adalah kafir. Lepas tu zalim apabila tidak menegakkan hukum kisas kerana pihak-pihak yang mempunyai hak balas balik tidak mendapat hak itu. Jadi telah berlaku kezaliman. Fasik pula kerana orang yang diberi peringatan dan pengajaran ni tapi tidak menjalankannya. Jadi dia adalah fasik atau terkeluar dari ketaatan. Jadi Allah describe orang yang tidak menetapkan hukum mengikut apa yang ditentukan Allah adalah kafir, zalim dan fasik. Na'udzubillahi min zalik. Ayat ke-48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum. Fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. So ayat ini mempunyai 81 perkataan, iaitu wa anzalna ilaika alkitaba bi alhaqqi musaddiqan lima baina yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alaihi fa uhkum bainahum bima anzala Allahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka min alhaqqi li kulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja wa law sya'a Allahu la ja'alakum ummatan wahidatan wa lakin li yabluwakum fi ma atakum fa istabiqu al khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Wa ni adalah pun istinah makna dan. Anzalna kami telah menurunkan. Ni fi'il madhi mabni dalam tapak fa'il dan mutasim mabni dengan nun alif atas sukun tak adanya nahnu fi marfi'in. Ilaika jam majrur kepada kamu, dan kami telah menurunkan kepada kamu al-kitaba kitab al-Quran. Ni isim ma'rifah kamariyah mansub maf'ul bi. Kamu ni di sini rujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dan kami telah menurunkan, kami ni Allah telah menurunkan kepada kamu Nabi Muhammad SAW kitab. Itu kitab ni adalah Al-Quran. Jadi kita lihat Allah beralih pula kepada kitab Taurat, kitab Al-Quran selepas menjelaskan mengenai kitab Taurat dan kitab Injil tadi. Jadi kita lihat apa Allah sebut mengenai kitab Al-Quran ni. Bi ni harfu jar makna dengan al-haqqi kebenaran. Ni isim ma'rifah kamariyah majrur. Dan bil haqqi ni adalah hal, iaitu menerangkan mengenai al-kitab tadi. Iaitu kitab tu dengan kebenaran, diturunkan dengan kebenaran. Musaddiqan yang membenarkan, isim ma'rifah mansub, isim nakirah mansub. Dia adalah hal, satu lagi hal, iaitu menerangkan keadaan kitab tu. Dia apa tu tadi, dia adalah kebenaran, lepas tu dia yang membenarkan pula. Lima terhadap apa yang jam majrul, baina di antara zarah makan, dan di sini baina yadai ni di antara dua tangan. Tadi kan macam tadi juga ni. Jadi dia apa tu isim zarah isim majrul jadi mudhaf ilaih di sini. Dan yadaihi juga adalah damir huwa, jadi dia adalah juga apa tu lagi satu set mudhaf ilaih. Dengan kebenaran yang membenarkan terhadap apa yang di antara kedua tangan, itu yang diturunkan terdahulu atau yang sebelumnya. Jadi di sini kitab Al-Quran diturunkan dengan membawa kebenaran, Allah kata kan, dan ia membenarkan kebenaran. Jadi banyak kebenaran di sini. Yang ada dalam kitab yang dibenarkannya itu adalah kitab dalam kitab suci sebelumnya, yang apa tu baina yadai kan, iaitu kitab Zabur, Taurat dan Injil. Jadi Al-Quran memunculkan semula kebenaran yang ditutupi oleh orang-orang yang merubah kitab-kitab suci. Apa tu kerana kepentingan mereka, seperti orang-orang Yahudi yang telah menukar kitab Taurat. Jadi dalam kitab Al-Quran ni disebut perkara-perkara tersebut, kisah-kisah tersebut, dan juga apa, dan menimbulkan semula apa yang sebenarnya perintah Allah.
Min daripada harfuja ana al-kitabi, kitab ni isim al-fa kama raya majrul. Dan wani dan harfun ataf. Betul satu lagi harfun ataf. Dan muhaiminan ni adalah isim nakira mansub jadi maktuf lah sebab harfun ataf yang menjaga. Jadi dia punya maktuf alaihi musadikan lah. Musadikan dengan muhaiminan. Alaihi jar majrur ke atasnya daripada kitab dan yang menjaga ke atasnya. Dan kita lihat apa tu tadi Allah kata dia membenarkan apa yang ada dalam kitab. Al-Kitabi. Tapi sebenarnya dia membenarkan kitab-kitab kan banyak tadi. Saya kata Injil, kitab Zabur, Injil dan Taurat. Tapi Allah menggunakan Al-Kitabi. Maknanya ini adalah mufrad ataupun singular. Ya, tunggal. Jadi bukan jamak. Padahal ada 3 kitab tadi kan. Dan juga kitab-kitab Musa-Musa terdahulu juga dalam Quran juga membenarkan. Ya. Jadi ini menunjukkan Allah nak sebut semua kitab tu yang diturunkan walaupun berbagai-bagai dan banyak kitab. Tapi dia adalah satu kerana dia adalah berasal daripada Allah yang menurunkan dan Allah itu satu, tunggal. Jadi maknanya isi kandungan kitab tu semua adalah sama untuk memberi petunjuk kepada manusia. Itu yang dimaksudkan di sini. Ya. Lepas tu kita lihat dan menjaga ke atasnya. Ni Al-Quran pula. Memelihara kebenaran. Iaitu kerana Al-Quran terpelihara sampai ke akhir zaman. Allah yang memeliharanya. Jadi dalam kebenaran dalam Al-Quran tu tidaklah boleh diubah-ubah. Jadi kerana Allah memeliharanya. Jadi kitab Al-Quran adalah benar sehingga ke akhir zaman. Ya. So begitulah hebatnya Al-Quran ni. Fani, harfun fasihah makna maka. Hukum, putuskanlah hukum. Ni fi'il amar mabni dalam tapak fa'il damir mustatir tak adanya anta. Bainahum di antara mereka. Ni adalah zarah makan dan juga damir hum. Jadi mudhaf ilaih ni. Bima dengan apa yang jauh majrur lah. Anzala diturunkan fi'il madhi mabni untuk huwa. Dan Allahu isim al-fasam saya marfu' dia fa'il yang dizahirkan pada perkataan anzala ni. Allah turunkan ya. Maka putuskanlah hukum di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah, iaitu dengan Al-Quran. Ya. Jadi di sini oleh kerana 3 sifat Al-Quran yang begitu hebat yang saya sebut tadi, iaitu ia kebenaran kerana diturunkan dari Allah yang benar kepada Rasulullah yang juga benar dengan isi kandungannya juga kebenaran. Lepas tu ia membenarkan kebenaran yang ada dalam kitab-kitab suci sebelumnya dan ia memelihara kebenaran sehingga ke akhir zaman. Jadi Quran ni kualitinya dengan kualiti yang tinggi begitu, yang hebat begitu, jadi dia adalah layak menjadi penentu kebenaran. Jadi Allah perintah Nabi Muhammad SAW putuskan hukum mengikut Al-Quran. Itu yang diterima baginda dari Allah. Walaupun ke atas orang Yahudi yang datang berjumpa Rasulullah untuk berhukum. Ya? Begitulah hebatnya Al-Quran ni saya kata. Wa ni harfun ataf makna dan, la janganlah ni harfun nahi, tattabi engkau menurut. Ni fi'il mudhari' majzum dalam tempat fa'il damir mustatir tak adanya anta. Ni maktuf lah sebab ataf ni kan. Jadi maktuf alai dia tadi adalah hukum lah. Putuskanlah hukum. Ni janganlah engkau menurut ahwa'a kehendak hawa nafsu. Isim mansub jamak taksir dan adalah maf'ul bih di sini. Ahwa'ahum kehendak hawa nafsu mereka. Ni adalah damir hum. Isim dengan damir jadi mudhaf ilaih di sini. Dan an adalah harfu jar daripada ma apa yang ni isim mausul. Dan janganlah engkau pada Rasulullah ni menurut kehendak hawa nafsu mereka, itu orang Yahudi ni, daripada apa yang kita lihat apa dia. Jadi Allah larang Rasulullah mengikut kehendak orang-orang Yahudi kerana mereka mengikut hawa nafsu. Allah kata kan, puak Yahudi ni memanglah ingin mengubah pendirian Rasulullah supaya mengikut apa yang mereka mahu kan. Sebab mereka memang kufur ya. Ja'a ni fi'il madhi mabni dalam tempat fa'il damir mustatir tak adanya huwa. Telah datang kamu ni damir anta maf'ul bih lah di sini. Min daripada harfu ja al-haqqi kebenaran. Isim ma'rifah kamariyah majrur. Jadi ni minal haqqi ni adalah hal itu menerangkan mengenai ma atau keadaan ma tadi kan. Ma ni ja'aka ma ni apa yang datang telah datang kamu daripada kebenaran ni Li ni bagi harfuja kulli setiap umat ni isim nakirah majrur. Telah datang kepada kamu daripada kebenaran bagi setiap umat. Jadi Allah menekankan Rasulullah jangan lari dari kebenaran yang telah baginda terima, iaitu Al-Quran.
Setiap umat telah diberi aturan dan jalan untuk beribadah mengikut keperluan zaman. Dan sebab kita lihat kitab Injil untuk pengikut Nabi Isa, kitab Taurat untuk pengikut Nabi Musa kan. Jadi ni Al-Quran adalah untuk seluruh umat sebenarnya. Seluruh manusia, sebab ini kitab Al-Quran adalah kitab yang terakhir kan. Ja'alna, kami telah menjadikan fi'il madhi mabni dalam tapak fa'il dan mim mutasir dengan nun alif atas sukun, tak adanya nahnu fi marrafi'in. Minkum jar majrur di antara kamu. Syir'atan, aturan. Isim nakirah mansub maf'ul bihi di sini. Wa ni adalah harfun ataf, makna dan. Minhajan, jalan atau jalan agama ni. Isim nakirah mansub dimatuh sebab ataf kan. Jadi matuh alai dia syir'atan lah. Dua-dua isim nakirah mansub. Wa ni harfun istinaf, makna dan. Kami telah menjadikan di antara kamu aturan dan jalan agama. Dan, jadi Allah memberi aturan dan jalan agama atau syariat kepada setiap umat mengikut keperluan yang bersesuaian. Ya. Jadi dia yang maha mengetahui, Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana dan tahu apa yang diperlukan oleh setiap umat itu. Jadi kita lihat dari segi akidah memang semuanya sama. Tapi yang berbeza adalah cara beribadah. Itu yang berbeza antara kaum ni, antara umat ni. Lau, harfun syarat, makna sekiranya. Sya'a, menghendaki. Fi'il madhi mabni untuk huwa. Allahu, Allah lah. Isim makrifah samsiah marfu' dia merupakan fa'il yang dizahirkan daripada perkataan sya'a ni. Jika Allah menghendaki lah. La ni jawab tentu. Ja'ala, dia menjadikan. Ni fi'il madhi mabni dalam tapak fa'il. Dan min mustatir tak adanya huwa. Kum adalah damir antum maf'ulun bi. Dia menjadikan kamu umat. Isim nakirah mansub maf'ulun bi sani ni yang kedua. Tadi kum ni maf'ul bi pertama kan. Dan wahidatan yang satu ni isim nakirah mansub sama kan. Di sini dia adalah na'at kepada umatan. Umatan wahidatan, umat yang satu. Jadi di sini sekira menghendaki Allah, tentu dia menjadikan kamu umat yang satu. Jadi Allah boleh saja menjadikan semua orang sama, beriman belaka, tidak ada yang ingkar. Jadi semua jadi umat yang satu. Tapi kita tengok kenapa Allah tak buat. Wa, harfun waw haliyah, makna dan. Lakin, akan tetapi, harfun istidrak. Li ni adalah harfu jar dan ta'lil, makna hendak. Ya belua, dia menguji. Ini fi'il mudhari' mansub. Dia merupakan fa'il dan mustatir tak adanya huwa. Kum ni adalah damir antum maf'ulun bihi lah di sini. Dan akan tetapi hendak dia menguji kamu. Jadi Allah tak jadikan umat ni semua sama. Jadi satu umat saja, senang nak kira. Tapi kerana Allah hendak menguji makhluknya. Itu dia beri pilihan kepada manusia untuk memilih jalan yang baik dan jalan yang tak baik. Terpulang kepada manusia untuk memilih. Dan itu adalah untuk ujian, siapa yang lepas ujian, siapa yang lulus, siapa yang tak lulus. Kalau yang lulus akan masuk syurga, yang tak lulus akan masuk neraka. Na'udzubillahi min zalik. Fima ni terhadap apa yang ni harfu jar dan juga isim mausul atau didatangkan kepada ni fi'il madhi mabni dan tapak fa'il dan mim mustatir tak adanya huwa. Kum ni damir antum maf'ul bih lah. Didatangkan kepada kamu ya. Fa ni adalah pun istinaf, makna maka istabiqu, berlumba-lumbalah kamu. Ni fi'il amar mabni dan tapak fa'il dan mim mutasim mabni dengan wa atas sukun. Tak adanya antum fi madhi rafi'in. Al-khairat, dalam berbuat kebaikan. Ini isim ma'rifah kamar mansub, jamak muannas salim ni. Dia maf'ul bi di sini. Terhadap apa yang didatangkan kepada kamu, maka berlumba-lumbalah kamu dalam berbuat kebaikan. Jadi Allah telah menetapkan aturan hidup dan hukum hakam. Ada manusia yang boleh mengikut, ada yang tidak. Di situlah ujiannya. Allah suruh manusia berlumba-lumba buat kebaikan ya. Ilallah ni kepada Allah ni apabila jawab majrul dia merupakan kabar muqaddam kepada mubtada muahhar marji'u ni tempat kembali ni adalah isim marfu ya. Marji'ukum tempat kembali kamu, isim dengan damir antum dia adalah mudhaf ilaih di sini. Jami'an ni semuanya ni adalah isim nakir mansub dia hal iaitu menerangkan menaikum ni lah. Kamu semua kamu semuanya. Apa tu fa ni adalah lalu afun ataf dan yunabbi'u, dia memberitahu. Ni adalah fi'il mudhari' marfu' dan tapak fa'il dan min mustatir tak adanya huwa. Dia matuh sebab fa'ataf kan. Jadi matuh alai dia marji'u lah. Marji'u dengan yunabbi'u ni dua-dua adalah
kita lihat ni adalah marji hukum ni tempat kembali. Ni yunabbi hukum, dia memberitahu kamu semua. Ni adalah damir antum dan maf'ulun bi. Kepada Allah tempat kembali kamu semua, lalu dia memberitahu kamu semua. Jadi Allah ingatkan semua makhluk akan kembali kepadanya dengan membawa amal-amalnya, sama ada yang baik atau yang buruk, untuk dipertanggungjawabkan, ya. Dan dia memberitahu ni, kita tengok apa yang Allah akan beritahu. Bima, dengan apa yang, ni harfu jar dan juga isim mausul. Kuntum, kamu dahulu. Ni fi'il madhi mabni dan tempat isim kana dan mutasim mabni dengan tak atas sukun, tak adanya antum fi marfu'in. Fihi, di dalamnya, jawab majrur lah. And then tahtalifun, kamu berselisih. Ni fi'il mudhari' marfu' dan tempat fa'il dan mutasim mabni dengan wa atas sukun, tak adanya antum fi marfu'in. Dia merupakan kabar kana kepada isim kana ni. Dengan apa yang kamu dahulu, di dalamnya kamu perselisihkan. Jadi di akhirat kelak Allah akan beritahu apa yang manusia perselisihkan semasa di dunia. Semua akan dihadapkan ke pengadilan Allah untuk mendapat balasan, ya. Ayat ke-49, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahzarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. So ayat ini mempunyai 49 perkataan, iaitu wa dan an, uhkum bainahum bima anzala Allahu wa la tattabi' ahwa'ahum wa ihzar hum an yaftinuka an ba'di ma anzala Allahu ilaika fa in tawallaw fa i'lam annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'di zunubihim wa in kasira min annasi la fasikun. So ni adalah harfun istinaf, makna dan. An hendaklah, ni harfun masdariyah. Ni kita ada masdar muawwal anihkum ni. Hendaklah kamu putuskan hukum ni. Ni fi'il amr mabni dan tak apa fa'il dan min mustatir, tak adanya anta di sini. And then bainahum, di antara mereka, ni zaraf makan dan juga damir hum jadi mudhaf ilaih di sini. Bima jam majrur, dengan apa yang. Dan hendaklah kamu putuskan hukum di antara mereka dengan apa yang. Jadi kita lihat Allah ulangi perintahnya supaya berhukum mengikut apa yang telah diturunkannya. Iaitu kalau di sini adalah Al-Quran. Jadi ini merupakan perkara yang penting sehingga Allah ulanginya. Dia adalah jadi setiap kita kena perlu mengambil perhatian ni. Anzala, diturunkan, di fi'il madhi mabni untuk huwa. And then Allahu, Allah lah, isim ma'rifah sampai marfu', di fa'il yang dizahirkan daripada perkataan anzala ni. Allah turunkan, ya. Wa ni dan apa tu harfun ataf. Dan la ni jangan, harfun nahi. And then tattabi', engkau menurut. Fi'il mudhari' majzum dalam tempat fa'il damir mustatir, tak adanya anta, dia matuf sebab ada ataf ni kan. Jadi matuf dia tadi uhkum lah. Dua-dua adalah fi'il. Jangan engkau menurut ahwa'a, kehendak ahwa nafsu, isim mansub jamak taksir maf'ul bih di sini. Ahwa'ahum, kehendak ahwa nafsu mereka. Ni isim mansub dengan damir hum, jadi dia adalah mudhaf ilaih. Yang diturunkan Allah, dan jangan engkau menurut kehendak hawa nafsu. Jadi Allah ulangi juga perintah jangan mengikut kehendak hawa nafsu mereka, iaitu orang Yahudi ni tadi, iaitu orang yang atau orang yang berkepentingan lah, kerana dia akan menggelincirkan dari kebenaran. Itu sebab yang Allah larang ni. Wa ni adalah, dan ni adalah harfun ataf lah. Izar, berhati-hatilah terhadap. Ni fi'il amr mabni dalam tempat fa'il damir mustatir, tak adanya anta. Dia maktuf sebab ataf kan. Jadi maktuf alaihi dia sama-sama lah uhkum tadi. Hum, mereka. Ni damir hum, maf'ul bih lah di sini. Dan berhati-hatilah terhadap mereka. Ya. An, agar, ni harfun nasab dan masdariyah. Jadi kita ada masdar muawwal ni. Iaitu apa tu, an yaftinu, agar mereka tidak menyesatkan. Dia juga merupakan maf'ul li ajlihi, iaitu menerangkan sebab lah kan. Kenapa mesti berhati-hati? Supaya tidak menyesatkan kamu. Yaftinu ni adalah fi'il mudhari' marfu' dan tempat fa'il dan mutasim mabni dengan wa tasukun, tak adanya hum fi marfu'in. Kani damir anta maf'ul bihi di sini. Dan berhati-hatilah terhadap mereka agar mereka tidak menyesatkan kamu. Jadi Allah ingatkan Rasulullah supaya berhati-hati. Jangan sampai puak Yahudi itu menyesatkan baginda. Ya.
Jadi Rasulullah mesti terus berpegang kepada Al-Quran. Daripada an ba'di, ni adalah daripada sebahagian, ni jawab majrul. Ma ni apa yang isim mausul, dan ba'di ma ni adalah isim gandingan, jadi mudhaf ilaih di sini. Anzala diturunkan, ni fi'il madhi mabni untuk huwa, dan Allahu ni adalah isim al-fasam siap marfu', dia adalah fa'il yang dizahirkan daripada perkataan anzala ni. Allah turunkan ilaika kepada kamu, ni adalah Rasulullah, jawab majrul. Daripada sebahagian apa yang diturunkan Allah kepada kamu. Jadi Allah mengingatkan Rasulullah supaya berwaspada, jangan sampai puak Yahudi menggelincirkan baginda atau memalingkan daripada sebahagian apa yang diturunkan oleh Allah kepada baginda. Jangan terikut-ikut dengan mereka. Sebenarnya Allah juga nak mengingatkan semua manusia sebenarnya ayat ni, supaya berpegang kepada kitab suci yang Allah telah turunkan, ya. Fa ni harfun istinaf, mana maka. In jika ni harfun syarat, tawallau mereka berpaling. Ni fi'il madhi mabni dan tapak fa'il dan mim mutasib mabni dengan atas sukun, tak adanya hum fi marafin. Dia fi'il syarat lah sebab kita ada harfun syarat ni kan. Dan maka jika mereka berpaling, fa maka harfun rabita dan jawab syarat, i'lam ketahuilah. Fi'il amr mabni dan tapak fa'il dan mim mustatir, tak adanya anta dijawab syarat pada ayat syarat ni. Jika mereka berpaling maka ketahuilah. An-nama sungguhnya hanyalah. Ni kafatun dan makfufatun dan taukid di sini. Yuridu menghendaki Allah. Yuridullah menghendaki Allah. Fi'il mudhari' marfu' untuk huwa, dan ni adalah isim al-fasam siap marfu' dan merupakan fa'il yang dizahirkan daripada yuridu ni. Maka jika mereka berpaling maka ketahuilah sesungguhnya hanyalah menghendaki Allah. Untuk ni harfun nasab dan masdariyah. Jadi kita ada masdar muawwal an yusiba ni untuk memberi musibah. Dan fi'il mudhari' mansub dan tapak fa'il dan mim mustatir, tak adanya huwa. Dia merupakan juga maf'ulun bih lah di sini, ya. Hum kepada mereka ni, dalam hum maf'ulun bih lah di sini. Untuk memberi musibah kepada mereka bi ba'di, kerana sebahagian. Ni adalah jawab majrul. Zunubi dosa-dosa. Ni isim majrul, dia apa tu ba'di zunubi ni. Isim majrur, dua isim gandingan jadi mudhaf ilaih di sini. Zunubihim, dosa-dosa mereka, isim majrur dengan damir hum, jadi satu lagi set idafah mudhaf ilaih di sini. Untuk memberi musibah kepada mereka kerana sebahagian dosa-dosa mereka. Jadi Allah akan menimpakan musibah kerana dosa-dosa mereka, ya. Wa ni harfun istinaf, makna dan. Inna sesungguhnya, harfun nasi dan taukid. Kasiran kebanyakan, ni isim nakal mansub, dia isim inna lah. And then min dari harfu ja, and then an-nasi manusia, isim alfa samsa majrul. La ni benar-benar isim harfun muzalaqah ni, fasikun, orang-orang yang fasik. Isim marfu' jamak muzakkar salim, dia merupakan kabar inna kepada isim inna ni. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar orang yang fasik. Jadi Allah sebut ramai manusia yang fasik, itu keluar dari kesesatan, atau keluar dari ketaatan. Na'udzubillahi min zalik. Dan ini merupakan peringatan Allah kepada kita semua, sebagaimana peringatan-peringatan lain yang telah kita baca tadi. Antara yang penting peringatan supaya menegakkan hukum Allah, termasuk hukum qisas. Orang yang tidak menetapkan hukum mengikut apa yang ditentukan Allah adalah orang yang kafir, zalim dan fasik. Kafir apabila hukum qisas tidak dijalankan ke atas pembunuh atau pezina kerana orang-orang itu menentang hukum Allah. Jadi mereka adalah kafir. Zalim apabila tidak menegakkan hukum qisas kerana pihak-pihak yang mempunyai hak balas balik tidak mendapat hak itu. Jadi telah berlaku kezaliman. Fasik pula kerana orang yang diberi peringatan dan pengajaran mengenai hukum-hukum Allah tidak menjalankannya, jadi dia adalah fasik atau terkeluar dari ketaatan. Allah terangkan kemuliaan dan keagungan kitab-kitabnya, kitab Taurat dan Injil yang mengandungi petunjuk dan cahaya. Kitab Al-Quran pula mempunyai 3 nilai penting yang begitu hebat. Ia merupakan kebenaran kerana diturunkan dari Allah kepada Rasul yang juga benar dengan isi kandungannya kebenaran. Ia membenarkan kebenaran yang ada dalam kitab-kitab suci sebelumnya dan ia memelihara kebenaran sehingga ke akhir zaman. Kerana Allah pelihara Al-Quran. Dengan nilai-nilai itu, Al-Quran qualify untuk jadi penentu kebenaran. Jadi Allah perintah Nabi Muhammad SAW supaya putuskan hukuman mengikut Al-Quran, iaitu yang diterima baginda dari Allah. Walaupun ke atas orang Yahudi yang datang berjumpa Rasulullah untuk berhukum.
Rasulullah diingatkan jangan terpengaruh dengan orang yang ingin menggelincirkan darinya. Ini juga peringatan kepada semua mereka yang bertanggungjawab memutuskan hukum, iaitu jangan terpengaruh dengan orang-orang yang berkepentingan. Sementara kita semua perlu mempelajari Al-Quran, perlu tahu dan faham isinya supaya dapat diamalkan. Semoga peringatan-peringatan ini menjadi pedoman kita semua dalam menjalani hidup, menjauhi dari tergulung dalam kelompok orang kafir, zalim atau fasik, supaya terpelihara di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung sesi perkongsian ilmu kali ini. Saya sudahi dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.